Cakap saya, kita hari ni percaya cakap saya, bergantung kepada manusia kita akan kecewa. Minta-minta lah CEO nampak kerja aku, biarlah aku naik pangkat, kita akan kecewa. Minta-minta lah aku dapat jadi pekerja cemerlang tahun ni, dapat insentif, bonus apa semua, kita akan kecewa. Sebab bergantung pada manusia. Bergantung pada Tuhan, Tuhan akan tentukan yang terbaik untuk kita. Itu aja. Macam saya hari ni, saya tak bergantung dengan manusia. Datang ceramah, pergi je lah ceramah. Kalau kata semua balik tinggal kursi je, saya ceramah juga sebab saya kena ceramah. Kan? Saya pernah je ceramah seorang dua orang, boleh? Tak masalah. Ceramah je. Saya pernah je ceramah online, tak tahulah orang tengok ke tidak. Ceramah juga. Ni kan? Bayar berapa pun hari ni saya tak tahu. Saya tak pernah kisah pun. Semua saya biar PA je uruskan. Saya tak nak tahu. Sebab tahu takut nanti. Kan? Tak kisah pun. Orang bayar RM5,000 saya ambil. Orang bayar RM1,000 saya ambil. Orang bayar RM50 pun saya ambil. Tapi itulah sekali. Tak datang dah apa tu.